Ceritanya begini, bila saya try Alora Pens tu, niatnya hanya untuk slim. Sebab masa tu post pandemic kan, so perut kita macam tak selesa lah kan. So my friend kata yang ini boleh slim, boleh kempis perut. Itu je niat saya. So alhamdulillah lah memanglah dapat efek tu. Tapi yang sangat ketara adalah tidur. Saya sebenarnya 2019 saya terlibat dalam satu kemalangan maut lah. So maksudnya kereta yang berlanggar dengan kita orang, dia ada passenger tu memang meninggal. So saya sendiri mengalami patah tulang rusuk. I think 5 ke 6 lah tulang rusuk saya memang patah. Betul patah lah. And then the rest tu retak. So masuk ICU 3 hari. And then saya admitted around 10 to 12 days macam tu lah. So selepas daripada tu, memang saya terpaksa tidur duduk. Few months tu memang saya tak boleh tidur baring. Sebab patah tulang kan, memang sakit. So after saya dah recovery tu sikit-sikit dah boleh tidur, and then kita dapat spasm kot agaknya. Belakang saya pun ada juga, tulang belakang saya ada juga yang retak. So saya spasm tu, saya tidur tu memang dalam keadaan tak selesa. You tidur macam robot kan, you tak boleh pusing kiri, tak boleh pusing kanan, sakit sangat. So that's why lah saya dapat insomnia, saya tak boleh tidur for 2 years, saya tak boleh tidur. So memang terseksa lah sampai until at the end of dekat hujung-hujung tu saya memang nak kena makan ubat tidur dah. Saya kata saya tak tahan sangat. So masa tu saya kita dah brain fog yang teruk sangat. Sampai saya tak boleh sebut tau. Kalau benda tu saya tak boleh sebut benda tu apa. Saya hanya tunjuk-tunjuk sahaja. And then kita cakap gagap. Kita rasa macam tu kita dah nak gila ke? Masa Alzheimer ke? Kan apa jadi dengan aku ni kan? I'm just wondering apa yang happening lah. So bila saya pakai seluar Alora tu 3 hari, saya pakai my friend cakap, you kena pakai 24 hours kan? I follow je. I dapat tidur balik. I tidur nyenyak macam hanya baby. Alora, bukan yang lain lah. Alora Pens. Ada, masa I pakai Alora Pens saja. Okay. So I dapat tidur balik nyenyak and get back my sleep, sakit belakang hilang. Amazing, I rasa sangat amazing. Saya memang skeptical, memang tak percaya. I cakap I nak further info, I kena investigate sendiri. So bila I investigate tu, I tanya my professor and everything, I get daripada A sampai Z sampai I betul-betul convince ni. Nak convincekan diri kita kan, yang this technology betul-betul wujud. So bila I dah convince, unstoppable dah lah. I cakap, I memang boleh buka mulut lah. I cakap, you nak tembak I kiri kanan pun tak apa. That's why lah I sangat-sangat confident.